setiap keluarga pasti mempunyai pelbagai macam ragam bila nak raya kan? Begitu juga dengan keluarga ni. Yang menariknya, dalam kalangan adik-beradik ni ada satu persamaan perangai yang sangat ketara. Apa dia hampa nak tahu? Ni, jenis yang tak nak kalah dalam semua hal. Hai, jom aku perkenalkan seorang demi seorang ahli keluarga ni. البنت الشلبية عيونها لمبية حبت منها. Assalamualaikum. Yang bergelang-gelang ni Tijah namanya. Tijah ni, kalau apa nak tahu, dari zaman sekolah lagi suka pada gelang. Sampailah dewasa, dia masih dengan gelangnya. Tapi makin menjadi-jadi sifat suka menunjuk dia ni. Naik meluat aku. Maklumlah, usahawan berjaya katanya. Katanya. Tak habis-habis. Balik main dengan kita tukar gelang. Balik main tukar gelang. Bagus. Oh lah, Mok. Ni boleh nanti tunjuk dekat Budin dengan adik tu, Mok. Biar dia perasa sikit, Mok. Saya nak zakat tu. Adik-adik kan. Baru sampai kan. Baru, Mok. Ha? Mana beg kan? Beg. Ada kat kereta. Mas bawa mas. Beg tinggal dalam kereta. Bagus eh? Dia ambil beg ang masuk bilik. Mok aku ni kenapa? Kena sampuk ke? Kalau sampuk dengan hantu rumah sebelah ke? Ish, tak boleh jadi ni. Aku kena whatsapp si Budin dengan si Tipah tu sekarang. Ish. Kalau Mok kena sampuk, aku nak kena kejar dengan Ustaz pula. Ish, macam-macam lah orang tu ni. Assalamualaikum, Mak. Yang baru sampai ni pula Tipah. Dia ni kaki pun tak belit. Semua benda nak menang dekat dia je. Ayah, Cik dah balik. Mak. Sihat. Lama-lama tak jumpa. Lama lah dah setul hantar balik. Toyota baru. Ayah sihat. Itu. Mak tukar lagi lah baru. Kak sihat? Boy, baru no. Mula. Mana baru ni? Elok. Salam bila kak. Baru no, cantik. Yang macu dan segak bergaya ni pula tak lain tak bukan akulah, Budin. Siapa tak kenal Budin? Satu kampung kenal Budin. Satu-satunya anak lelaki harapan mak ayah tau. Kalau dah adik-beradik yang lain tak nak kalah, takkanlah aku nak kalah. Lambat lagi lah cerita dia. Okey kau ni? Okey. Okey no? Allahu Akbar. Ahmad. Hang bohong aku no? Hang bohong aku. Betul sakit aku stres. Aku stres. Aku dari tempat rempit aku dah hidup aku tak pernah rempit dengan orang apa. Bila dah jadi situasi macam ni, aku dah jadi mak rempit. So bila aku rempit, hang nak bertanggung jawab ke? Kalau jadi apa-apa kat aku cerita. Tengok Mak Hang dengan Mak Hang tu 24 jam. Aku tengok okey je. Ayah, mak. Buat pula tu. Minta maaf lah no. Cik lama tak balik. Bukan apa ni busy. Sebenarnya macam ni ya. Cik ni dah jadi jurutera. Jurutera anak kita. Hei, tak percaya ke? Percaya. Tengok. Weh, anak kita beli motor baru. Motor siapa besar? Motor dia lah tu. Orang beli. Orang tak mampu nak beli ayah. Betul? Cik dah bukti dan sepatutnya mak dengan ayah kena bangga dengan cik. Bangga. Belum balik main pun dah bangga kan? Ni macam mana kau ni? Pak. Awak jadi balik dah. Oh, nak jumpa kawan lah? Tak apa, aku rasa tak jadi. Aku nak tengok betul ke mak dengan ayah tu tak sihat. Jun. Bang, ni abang. Abang. Jangan dulu leno bang. Hidup siap yang hidup asal memang dah okey. Mak sihat, mak tak ada masalah apa. Itulah pasal. Itu masalah ni aku rasa yang masalah ni hang. Betul aku rasa. Tapi aku pula aku rasa dia tipu. Dia tak mau buat kerja, malam ni seorang-seorang dia suruh kita balik, suruh kita tolong dia. Padahal tahun ni tahun dia buat kerja. Tahun lepas aku tolong hang. Kot. Bang, hang tahu hang aku tolong kau bang. Tak, kami pun minta tolong tapi tak tipulah sampai mak ayah tak sihat. Tak apa. Tak apa. Lo ni, aku tak percaya dua aku cakap kan.
Okey, tak ku cabar hampa. 24 jam hampa duduk dekat sini. Abang nyamuk tak nyamuk, hang tidur. Hang nak jumpa kawan tak kawan, hang duduk sini. 24 jam aku cabar. Kami pun pelik. Duduk sini. Tak pernah mak ayah macam ni. Asyik tersengih-sengih semacam je. Tak apa, saya ikut Maksud tengok. aku, Okey, culun lain tak apa. macam. boleh. Risau pun ada. Hei. Wah, ayah banyaknya buku ayah. Udin. Tadi ayah dengan mak pergi perjalanan sekali nak buang Pulau Pinang. Kami pinjam buku. Tengok banyak buku bagus-bagus kat sana. Ambil pergi lebih. Cantik kan tajuk-tajuk dia? Cantik ya. Cantik, sangat cantik. Ni pun cantik juga. Apa tu ayah? Tajuk apa ayah? Cuba tengok. Buatlah apa yang kamu suka. Ayah. Hidup macam ni lah di dunia Udin. Buatlah apa yang kamu suka. Asalkan benda tu baik. Ni berubah sebelum rebah. Taubat kalau banyak dosa. Kan? Kalau dah buat salah dengan mak dengan ayah kan? Lah ni ayah nak kata kat cik ke? Tak. Hidup Ayah- kat dunia ni kan manusia tak lari pada dosa. Ayah sepatutnya kena bagi dekat kakak dengan adik. Kakak-kakak ni tak ni ayah bagi dajal dalam diri ni. Biar letup otak mereka ni. Letup otak. Baiklah ayah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kami minta maaf ya. Kami minta maaf. Selamat Hari Raya. Awak ayah dengan mak senyum ni. Apa? Kan cakaplah cepat. Mak, boleh mak dengan ayah terus terang dengan kami apa yang berlaku sebenarnya ni? Masa yang dinanti-nantikan telah tiba. Jom. Aku dekat mana ni? Duduk. Apa ni mak? Hang ingat aku tak tahu. Perniagaan hang tu dah merosot setahun yang lepas. Cakap. Apa mau merapu ni? Duduk. Hang buat lupa pula. Jiran hang tu kawan baik Mak Ang. Dia dah cerita semua dah kat kami. Ni, gelang-gelang hang yang banyak-banyak ni. Betul ke tipu? Jujur dengan mak. Mak, ayah, sebenarnya bukan Nek Tijo nak tipu mak dengan ayah. Gelang-gelang ni yang Tijo beli ni tiruan saja. Tijo sebenarnya nak mak dengan ayah bangga dengan Tijo. Tijo minta maaf mak. Mak dah agak dah. Tijo minta maaf mak. Kak Tija. Mai daripada mana? Baru balik kerja loh. Mira dari mana ni? Dari kedai. Dari kedai loh ni Mira. Nak bagi tahu sikit loh. Macam mana ni aku nak balik rumah. Awaknya pasal Kak Tija nampak suram je. Bayangkan loh. Mak duk telefon duk suruh balik. Lepas tu aku ada masalah ni nak beritahu hang Tijo. Awaknya. Perniagaan aku ni dah merosot. Tu balik nanti bayangkanlah nak kena jumpa adik aku, abang aku. Macam mana ni? Aku buntu lah, tak tahulah nak kata apa. Tak apalah Mira no. Aku balik dululah, rumah aku tepi tu je no. Balik dulu no. Assalamualaikum. Aduh, macam mana ni? Lon, ni mak si Tija pula kan? Ya, saya ikut makcik. Ya. Lah, awak si Tija tak akak pun. Lah, saya baru bawa dengan dia tadi. Oh, takut dia. Sebab dia mai jumpa saya, dia cerita kat saya dia punya bisnes tu down. Mungkin dia tengah kecewa lah kot. Tak apa. Nanti dia call balik. Hang kata hang dinaikkan pangkat. Yes, of course. Hang jangan nak of course sangat dengan mak hang. Firasat mak tak pernah salah. Dari kecil sampai besar gajah, hang tu tak pernah menapati masa. Hang cakap betul-betul. Betul kan naik pangkat? Yang sebenarnya mak, ayah,
Tipah tak naik pangkat pun. Kereta tu pun Tipah. Tipah apa? Tipah pinjam kereta kawan Tipah. Sebab Tipah nak banggakan mak dan ayah dengan adik-beradik yang lain. Tipah nak menunjuk yang Tipah ni sebenarnya dah berjaya. Tu je. Hang sepatutnya menjadi contoh pada adik-adik hang yang lain. Bukan macam ni. Hang faham tak? Jujur lain kali. Maafkan Tipah, mak, ayah. Tipah janji. Tipah buat lagi. Ha? Apa dia? Bukan. Tipah janji. Tipah tak buat lagi dah. Maafkan Tipah. Aduh. Hei, pukul apa dah ni? Asyik lewat je lah aku ni. Habislah kena marah dengan bos. Pasal apa? Saya duduk sini ke apa? Masuk mana? Masuk belakang tu. Tadi Tijah dengan Tipah cek yang pegang. Ni tak ada orang nak pegang. Bajet tak cukup. Semua dengar? Semua dengar ni lengah ni mak. Cepat lagi. Hei dah Budin. Hang ni lah satu-satunya anak jantan aku. Lepas tu hang pumpang temberang. Kononnya jadi jurutera. Ni apa nak jadi dengan hang ni? Ni, terus terang je lah, Budin. Okey, fine. Sebenarnya Budin Sat lengah sebenarnya Budin letak sini dulu Apa Budin cakap? Okey. Budin cakap. Sebenarnya macam ni ayah. Mak, Budin ni sebenarnya betul lah bukan jurutera. Sebenarnya Budin ni kerja hantar makanan je. Aku ingat aku dibagi benda ni kat atas kepala hang. Baru yang menipu kami. Aku dah agak dah. Motor tu mesti hang pinjam kan? Macam mana ayah tahu? Memang cik pinjam. Semua anak-anakku champion number 1. Bukan ayah, mak sebenarnya cik nak bagi tahu dekat semua orang yang cik dah berjaya. Cik malu dekat orang kampung tu, jiran sebelah kita tu. Selalu kata kat Budin. So dia rasa malulah nak mai balik tak jumpa mak ayah sebab itulah. Tak tahulah. Belum kahwin lagi. Dah macam-macam tu ada. Oh, ini kerja hang. Bukan hang kata hang nak pergi masjid ke dengan pakai baju Melayu hang. Dengan tak puasa. Ini kerja hang. Puak hang cantik juga loh. Okey, senang macam ni. Kalau hang tak nak aku bagi tahu mak hang, aku nak pinjam motor hang. Deal tak? Cepatlah, aku tak ada masa ni. Cakap banyaklah. Ini aku bungkus bagi kat mak hang. Nah, jangan risau. Aku bagi tahu kat mak hang nanti. Okey ya? Nanti aku bagi balik. Bye-bye. Boleh pula dia tolong bawa balik kat rumah. Alamak, dia bawa balik dekat mak aku. Kantulah aku tak puasa. Aduh. Ayah, mak, kami minta maaf dah. Saya pun sama, minta maaf. Cik pun sama ayah. Itulah orang kata berpijak di bumi yang nyata. Tidak kira apapun status diri, jangan peduli apa yang orang kata. Walaupun kita nak mak ayah bangga dengan kita, janganlah sampai menipu ya. Kan tak pasal-pasal kena soal sasat di pagi raya. Bersama-samalah kita raya seadanya. Yang penting bersama keluarga tercinta. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama.
Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah.